Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada juri dan hadirin sekalian. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, izinkan kami memberikan serangkap pantun. Petik serai di tepi perigi. Bawa pulang bersama rempah. Dengan bismillah kami mulakan hari ini. Hidangan istimewa bakal terhidang indah. Jadi, saya Muhammad Afham bin Abdullah. Saya Muhammad Fatih bin Idi. Kami dari Sekolah Menengah Islam Hira Dan Mak Tafiz Al-Quran Hira akan mempersembahkan hidangan ayam panggang sihat. Jadi seterusnya, kami akan menerangkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam masakan kami. serbuk bawang putih, minyak zaitun, serbuk oregano, serbuk lada hitam, serbuk paprika, yogurt, garam. Kami menggunakan ikan bilis yang telah dikisar, telur yang sudah dimasak 1 biji, 120 gram ayam, lemon dan tomato, buah avocado, dan yang terakhir sekali kami menggunakan salad. Jadi seterusnya kami akan menggunakan 1 keping roti. Roti ini kami akan memotong dalam bentuk dadu. Bahagian ini tidak diperlukan dalam langkah membuat kerutan. Seterusnya, kita perlu keluarkan roti ini dengan minyak zaitun. So, minyak zaitun khasiat dia ialah dapat mensihatkan jantung kita. Saya hanya meletakkan sedikit sahaja. Setelah kita meletakkan minyak zaitun, kita akan letakkan serbuk bawang putih. Serbuk bawang putih ni dia kaya dengan antioksidan. Setelah meletakkan serbuk bawang putih, kita perlu letak serbuk oregano. Oregano ni dia kaya dengan antibakteria. Seterusnya kita akan gaul sebati dan siap dimasak. Seterusnya kita akan memasak roti tersebut. Kita akan panaskan api dan kita akan letakkan mentega. Tunggu sehingga mentega cair dengan sempurna. Setelah mentega cair dengan sempurna, kita akan letakkan roti yang telah digaul dengan bahan-bahan tersebut. Bismillah. Kita akan menggoreng roti ini sehingga dia garing dan ranggup selama 4 hingga 5 minit. Seterusnya kita akan memasak dada ayam. Kita akan menggunakan 2 keping dada ayam. Dada ayam dapat membantu memulihkan tisu otot. Untuk bahan yang seterusnya, kita akan menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun mengandungi antioksidan dan baik untuk kesihatan jantung. Untuk seterusnya, kita akan gunakan serbuk oregano. Bahan oregano mengandungi sifat antibakterial dan semula jadi serbuk lada hitam. Untuk bahan yang seterusnya, kami akan menggunakan secubit garam. Dan untuk bahan yang terakhir adalah paprika. Dan kami akan gaul sehingga sebati dan siap untuk dimasak. Untuk masak ayam, pertama sekali kita akan meletakkan sedikit mentega. Kita akan memasak mentega sehingga cair dan ayam akan dimasukkan. Seterusnya, kita akan letakkan ayam. Kita akan memasak ayam selama 4 hingga ke 5 minit setiap bahagian. Langkah yang seterusnya, kami akan membuat sos Caesar. Bahan yang diperlukan adalah yang pertama, yogurt. Yogurt mengandungi tinggi kalsium dan baik untuk kesihatan usus. Seterusnya, kami akan menggunakan ikan bilis yang telah dikisar. Yang seterusnya, kami akan menggunakan minyak zaitun. Untuk bahan yang terakhir, kami menggunakan serbuk oregano. Dan kita akan gaul sehingga sebati.
Untuk langkah yang terakhir, kita akan letak bahan-bahan yang telah dimasak dan sedia untuk dihidang. Pertama sekali, kita akan letak salad. Setelah selesai, kita akan letakkan ayam. Selepas kita meletak ayam, kita akan meletakkan telur. Lepas meletakkan telur, kita akan meletakkan roti crouton yang telah dimasak. Setelah meletakkan roti, kita akan meletakkan avocado. Setelah meletakkan avocado, kita akan meletakkan tomato. Yang terakhir sekali, kita akan meletakkan sos di tengah-tengah ini. Okey, dan terakhir sekali, kita akan parahkan lemon di sos cheese. Hidangan kami telah siap dan sesuai dimakan pada waktu pagi dan pada waktu makan malam. Sekian daripada kami. Iraq nombor 1. Adab dahulu baru ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.